Seorang pegawai Jabatan Imigresen Malaysia JIM Melaka didakwa di Mahkamah Session Melaka hari ini atas 7 pertuduhan menerima suapan secara bulanan berjumlah keseluruhan RM1,950 daripada warga emas bagi kes melindungi pendatang asing tanpa izin tahun lalu. Tertuduh Muhammad Nazrul Mat Yassin, 39 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah sejurus kesemua pertuduhan dibacakan oleh Jurubahasa Mahkamah di hadapan Hakim Muhammad Kamil Nizam. Mengikut pertuduhan 1 hingga 7, tertuduh didakwa telah menerima secara rasuah suatu suapan iaitu wang tunai berjumlah RM1,500 daripada seorang lelaki berusia 69 tahun manakala RM450 dipindahkan secara atas talian ke dalam akaun Maybank milik ibu tertuduh berusia 73 tahun. Ia sebagai dorongan untuk tertuduh sebagai pegawai imigresen negeri Melaka tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap wanita berusia 23 tahun yang juga anak kepada warga emas terbabit kerana melindungi seorang pekerja warga negara asing yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri di dalam premis yang merupakan satu kesalahan di bawah Akta Imigresen 1957-63. Kesalahan itu dilakukan tertuduh di sebuah restoran di Merlimau dalam daerah Jasin, Melaka antara 1 Januari hingga 10 Julai 2025. Sabit kesalahan mengikut Seksyen 16-A-B Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama. Selepas mendengar rayuan kedua belah pihak, Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM12,000 dengan seorang penjamin warga tempatan beserta syarat-syarat tambahan di pohon pendakwaan dan menetapkan 26 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.